a few soalan untuk test knowledge. Ni bukanlah bukanlah exam tidak akan di record lah your answer ni, tak adalah kata fail ke pass ke, tapi just to check your knowledge. Okay, jadi lepas saya tekan next ni, soalan tu akan naik lagi sekali dan boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh tekan ya atau tidak. Okay, untuk soalan pertama, okay, jangkitan HPV hanya memberi kesan kepada wanita, betul atau tidak? Jangkitan HPV hanya memberi kesan kepada wanita, betul atau tidak? Okay. Okay, proceed. Okay, betul atau tidak kita tengok Okay, so lebih kurang half-half. Okay, so 43% menjawab ya, 57% menjawab tidak. Agak interesting ya. So jom kita tengok jawapan. Okay, jawapannya adalah HPV sebenarnya mempengaruhi both lelaki dan wanita. Sebenarnya dia bukan sahaja menjangkiti sel cervix dan sel vagina, tapi menjangkiti kulit juga. So kalau untuk lelaki, dia juga at risk untuk jangkitan HPV tu progress kepada kanser. So kanser lain-lain lah obviously. So HPV boleh infect kawasan genital, kawasan mulut dan tekak yang kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Okay. Mari kita ke next. Okay. Soalan seterusnya. HPV hanya menyebabkan kanser cervix, betul atau tidak? HPV hanya menyebabkan kanser cervix, betul atau tidak? Boleh bincang Nak Google pun boleh, tapi tengok sempat ke tak? Tak. Mulut Okay. Boleh klik ke? Ya atau tidak, ada masalah ke? Okey, saya tengah tengok. Okay, nampak dah start ada jawapan dah masuk. So nak check juga ni pay attention ke tak? Tiba-tiba tengok dapat soalan, tengok phone, tiba-tiba ada soalan pula. Okay, saya bagi lagi masa 1 minit mungkin. Okay. Tak apa. Okeylah 10 saat lah sebab nak bagi 30 seconds Okay, edit. Okay. Okay. Dan kita tengok jawapan. Okay, HPV hanya menyebabkan kanser cervix. 29% jawab ya, 70.9% jawab tidak. Okay, bagus. Okay, so jawapannya walaupun HPV adalah punca utama untuk kanser cervix, tapi dia boleh juga menyebabkan kanser-kanser lain pada both lelaki dan wanita, macam saya dah bagi hint sebelum tadi tu kan. So antara kanser yang berkaitan dengan HPV adalah kanser cervix, kanser dubur, anal cancer, oropharyngeal, vulva, paraj dan zakar So usually in the genital area, tapi boleh juga menyebabkan kawasan kepala dan tekak lah. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Okey. Tiada rawatan untuk jangkitan HPV, betul atau tidak? Tiada rawatan untuk jangkitan HPV, betul atau tidak? So 45 saat. Bagi masa sikit. 45 saat untuk cuba jawab ya atau tidak. HPV. Tiada rawatan untuk jangkitan HPV. Soalan dia macam simple tiada rawatan untuk jangkitan HPV, tapi simple ke tak answer dia? Okay, 5 saat.
Okay. Alright. So tengok respon. Tiada rawatan untuk jangkitan HPV, ya 15%, tidak 85%. Interesting juga ni. Okay, so kita tengok actually untuk jangkitan HPV tu tak ada specific treatment. Maksudnya kalau dah ada infection, tak ada specific antiviral therapy untuk eliminate HPV infection. Tapi once HPV infection tu dah progress, contohnya kepada kanser, memang ada rawatan untuk kanser tu. Seperti yang perempuan memang sedia tahu, tuan-tuan dan perempuan memang sedia tahu, rawatan untuk kanser lah. Jadi chemoterapi, radioterapi, surgery dan so on. Jadi untuk HPV infection itself, memang tak ada rawatan spesifik yang boleh eliminate HPV infection itu. So sebenarnya vaksinasi adalah cara yang paling berkesan. Maksudnya kita jangan bagi dia happen terus. So pencegahan adalah lebih baik daripada pengubatan. So vaksinasi untuk mencegah jangkitan HPV dan masalah kesihatan yang berkaitan dengannya. Termasuklah kanser cervix, anal cancer dan lain-lain yang baru disebut tadilah. Okay, so harap itu clear lah ya. Okay, last one. Kesemua jangkitan HPV akan menyebabkan kanser, betul atau tidak? Saya start terus, 45 saat. Ni last soalan. Kesemua jangkitan HPV akan menyebabkan kanser, betul atau tidak? Okay, nampak macam laju sikit jawab sekarang ni. Dah pandai dah. Dah semangat, dah bangun pagi ya. Okay, 5 saat ya. 5 saat. Okay. Kita tengok respon. Okey, kesemua jangkitan HPV akan menyebabkan kanser. 18% ya, 82% tidak. Bagus. Okey. So, betul kalau tak semua jangkitan HPV akan menyebabkan kanser ya. So, ini bonus lah kira sebab tadi pun dah cover dalam slide awal tadi. So, memang jangkitan HPV adalah lazim, tapi kebanyakannya dalam 80%, 90% akan dikliarkan oleh badan kita sendiri. So kita punya sistem imun memang recognize HPV infection dan boleh clearkan dan dia akan resolve. So dia akan clear. Tapi some portion of it, 10 atau 20% adalah jangkitan kronik. Macam saya cakap tadi, persistent infection yang boleh berkembang menjadi lesion, precancerous lesion, dan kemudian boleh potentially berkembang menjadi kanser. Dan perkembangan ini boleh mengambil 10 atau 20 tahun. Right? Jadi macam saya cakap, sistem imun kita sendiri yang boleh recognize HPV infection dan boleh clearkan. So HPV vaccination hanya maksudnya kita memberi sistem imun kita an extra weapon. Okay, vaccinate dengan Cervarix dan boleh memberikan an extra strength lah untuk your immune system, membolehkan immune system kita clearkan HPV infection supaya tidak berkembang menjadi kanser. Okay, so untuk the next part, saya akan cover a small portion of it dan kemudian saya akan berikan kepada koleg saya Miss Zuiman. So untuk vaksinasi HPV dalam program yang sekarang ni telah dijalankan, tuan-tuan dan puan-puan akan menggunakan produk bernama Cervarix. So ia adalah pre-fill syringe, dalam ada 0.5 ml. Compositionnya adalah viral-like particle untuk serotype 16 dan serotype 18 dan juga ada adjuvant. So adjuvant ni adalah macam mana nak cakap adjuvant adalah something yang boost the immune response. So ia bukanlah spesifik kepada
the virus particles, tapi ia boleh menambahkan dan mensuplementkan your immune response supaya lebih kuat, dan supaya setiap kali badan pesakit encounter virus ni, dan the immune system boleh clearkan dengan efficient. Okay. So untuk administration, ia adalah cara intramuscular di deltoid region lah. Okay. So tuan-tuan dan puan-puan mungkin already aware yang untuk program imunisasi starting this year, the Cervarix ini akan yang dapat di Malaysia adalah yang di-package untuk Malaysia dan yang di-package untuk China. So packaging yang untuk di Malaysia memang akan ada tulisan English dan bahasa Melayu English saja, sorry. So untuk packaging Malaysia memang ada tulisan English, tapi supply Cervarix yang meant for China sebenarnya akan ada beberapa tulisan Chinese characters. Tapi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau kerana vaksin ini actually is exactly the same. Yang diberikan untuk supply Malaysia dan yang dipackagekan untuk supply China, sebenarnya semua di manufacture di kilang yang sama. So kilang GSK digunakan adalah di Belgium. So ada 3 kilang vaksin di Belgium. Dan semua vaksin untuk Cervarix adalah dikilangkan di situ. So the composition, the physical characteristic, efficacy dan safety semua adalah sama. Okay? Cuma luaran je, dalam syringe tu je label dia lain. So tuan-tuan dan puan-puan tak perlu risau kalau dapat packaging yang ada bahasa China. Ia hanyalah dalam label luaran sahaja. Okay, yang dalaman dia sama sebiji. So saya just include gambar ni. Rixen site ini adalah kilang, bukan kilang, the R&D so di mana GSK vaksin R&D dijalankan. So kalau nampak nama RIX tu, sebab itulah kebanyakan vaksin yang GSK punya adalah develop di Rixen site ni, dan sebab tu nama belakang dia ada RIX. So macam Cervarix, Infanrix, Busrix, semua develop di Rixen site Belgium ni lah. Okay. So just untuk more specific, kalau nampak label so China packaging label dalam bahasa Mandarin, Malaysia packaging label dalam bahasa Inggeris, tu belah kanan tu dan belah kiri, tapi sama. Okay, memang vaksin yang sama. Untuk shelf life pula, Malaysia MPRA allow shelf life of 5 tahun. Tapi di China shelf life dia punya regulatory agency allow shelf life 4 tahun. Tapi tak ada beza, again tak ada beza dengan komposisi. Manufacturing time dia pun semua sama. Okay. Next, okay, so ni saya akan berikan stage kepada koleg saya, Ms. Zoiman, untuk cover this part ya. Terima kasih Dr. Nadia atas penjelasan tentang vaksinasi HPV. So berikutan itu, vaksin HPV merupakan produk yang sensitif terhadap suhu dan perlu disimpan di suhu antara 2 hingga 8 darjah Celsius. Oleh yang demikian, produk akan dihantar dalam kotak sejuk dan disertakan juga dengan satu peranti pemantauan suhu iaitu tag alert. Ini adalah untuk memastikan produk sentiasa berada dalam keadaan suhu yang ditetapkan. So semasa penerimaan produk, pihak HCP akan mengendalikan tag alert seperti kearahan yang disertakan dan dikongsikan di slide ini. So pihak HCP bolehlah menerima barangan jika tag alert memaparkan anak panah ke arah status hijau. Jika tag alert memaparkan sebarang alarm, pihak HCP boleh mengendalikan barangan seperti yang saya akan kongsikan dalam slide seterusnya. So selepas barangan dan tag alert disemak,
pihak HCP perlu mengisi borang semakan pesanan tender HPV Cervarix untuk mengiktirafkan barangan yang diterima atau ditolak. Okay. So, seperti yang dikongsikan tadi, vaksin adalah produk yang sensitif terhadap suhu. So, jika terdapat temperature excursion di mana produk berada di luar daripada lingkungan 2 hingga 8 darjah Celsius semasa pengangkutan dari JSK ke klinik, Tag Alert akan memaparkan anak panah ke arah status merah dan menunjukkan tanda alarm. Jika alarm tu adalah alarm 1, 2 atau 3, pihak HCP perlu segera menolak atau reject barangan tersebut dan tuliskan catatan pada DO dan kembalikan kepada Zulik melalui pemandu. Jika alarm tersebut adalah alarm 4, pihak HCP boleh menerima produk tersebut tetapi maklumkan kepada pemandu atau kaki tangan kurier untuk menghubungi pasukan kualiti Zulik. Akhirnya, jika temperature excursion pula berlaku di klinik sebelum produk diberikan kepada pengguna, pihak HCP bolehlah menghubungi pasukan GSK-MI melalui email yang dipaparkan di slide untuk penilaian kesan kualiti produk. So, terima kasih dan saya akan kembalikan kepada Dr. Nadia untuk kongsikan tentang adverse reaction vaksin. Thank you, Ms. Zoiman. Okay, so harap itu clear untuk handling of the supplier. Okay, jadi saya akan teruskan kepada covering adverse reaction dan precaution. So untuk immunization ni, adverse reaction yang sentiasa yang kerap observe is not serious lah. Most of them are not serious. So berdasarkan dengan clinical trial data dan post marketing surveillance data lah. So kalau tengok belah kiri, based on clinical data, kita boleh dapatkan most likely frequency untuk adverse reaction. So yang paling common adalah injection site punya reaction lah. So kemerahan, bengkak, common juga keletihan, sakit kepala dan myalgia. Untuk yang kurang common, so antara 1 to 10% of the cases adalah antaranya GI punya disorders. So mual, sakit perut, muntah, cerit-birit. Boleh jadi juga gatal ruam dan urtikaria, so skin reactions. Demam dan sakit sendi. So yang less common between 0.1% dan 1% adalah respiratory tract infection, pening kepala dan other reaction lah. Okay. So antara yang post marketing surveillance yang antara adverse reaction yang didapati from post marketing surveillance adalah pengsan. Pengsan untuk pengsan ni typically adalah psychogenic reaction apabila nampak needle. So saya akan cover part ni dalam the next slide. And antara yang adverse reaction yang lain adalah allergic reaction, angioedema dan lymphadenopathy. Okay, contraindication only kalau ada known allergy ataupun hypersensitivity untuk mana-mana excipient which is sodium chloride, sodium dihydrogen phosphate dihydrate ataupun water for injection. Okay, so yang saya mention tadi kemungkinan ada patient yang boleh jadi ada reaction psychogenic, boleh jadi pingsan. Pingsan ni boleh jadi sebelum ataupun selepas vaccination. So langkah berjaga-jaga perlu diambil lah untuk mengelakkan kecederaan from pingsan. It might also disertai dengan gerakan tonik-klonik, so jerking motion, vision issues ataupun paraesthesia. Okay.
Untuk yang sakit demam yang teruk, acute febrile illness, disarankan untuk postpone Cervarix immunization. Tapi kalau jangkitan ringan macam demam atau sesama biasa, that's not a contraindication. Okay, kalau demam sikit-sikit atau sesama sikit-sikit, boleh proceed untuk vaccination. Okay, kalau jangkitan tu jangan berikan as intravascular or intradermal, dan kalau subcutaneous kita tak ada data untuk cakap yang adalah selamat atau tidak. So disarankan untuk ikut spesifikasi which is intramuscular di deltoid. Cervarix sepatutnya diberikan secara berhati-hati kepada individu yang mengalami thrombocytopenia. So this is typical with any intramuscular injection ataupun ataupun yang ada gangguan pembekuan darah, sebab ada risiko untuk pendarahan after the intramuscular injection. Dan as with any vaccine, respons imun tak semestinya akan sama dalam semua pesakit, dan tak semua akan protektif untuk semua pesakit. Okey. Untuk kehamilan, penyusuan dan kesuburan, so Cervarix kita tak syorkan untuk bagi Cervarix kepada yang mengandung, sebab tak ada spesifik data yang kita tengok untuk challenge untuk diberikan kepada wanita mengandung. Tapi masa clinical development, ada beberapa wanita yang mengandung secara tidak sengaja lah, dan didapati comparison between yang vaccinated dan yang tak vaccinated, the pregnancy outcome adalah sama. So kalau dah memang vaccinated tapi tak tahu mengandung, tak mengapa. Cuma kalau dah tahu mengandung, disyorkan postpone lah Cervarix administration. Okey, untuk lactation pula, kesan atas bayi yang disusukan oleh ibu yang mendapat Cervarix vaccination tak diketahui. Tapi kalau breastfeeding adalah lebih beneficial, the benefit versus risk ratio adalah lebih tinggi. So of course with consultation dengan doktor, jadi breastfeeding boleh diteruskan. Okay. Untuk fertility pula tak ada data yang spesifik untuk fertility. Tapi as far as dalam kajian praklinikal, so on animal model, there's no fertility issues that was seen. Okay. So I think sebagai vaccinator, tuan-tuan dan puan-puan mungkin banyak menerima soalan atau concern daripada ibu bapa, dan tuan-tuan dan puan-puan sendiri juga kebanyakan I'm sure adalah ibu bapa. So kalau ada kerisauan untuk macam mana nak report adverse event following immunization atau AEFI sebagai prosedur yang telah ditetapkan oleh MOH, tuan-tuan dan puan-puan boleh report kepada NPRA. So ada link di situ. NPRA ada homepage yang memang khusus untuk lodge report AEFI. Dan reporting ini juga akan kalau ada signal, potential signal, reporting ini juga akan di-share kepada pharmaceutical company sebagai part of kita punya post-marketing surveillance dan safety. Okay. So saya harap itu clear. Okay, so jadi itu sahaja yang kami cover untuk bahagian HPV, bahagian cancer cervix dan bahagian spesifik produk dan technical specification. Jadi sekarang kita boleh teruskan kepada bahagian Q&A.
Saya nampak ada mungkin satu atau dua soalan. Setakatnya ada dua soalan di chat box. So saya akan address one by one. So just to bagi heads up, saya juga akan di-join oleh colleague lain untuk yang juga akan support untuk menjawab Q&A session ini ya. Okay, so first saya akan check satu soalan yang daripada Nur Syuhadatul Irfamini. Soalannya adalah budak-budak boleh jadi ketuat di jari adakah kerana HPV virus? Soalan yang bagus. And yes, ketuat tu memang kebanyakannya disebabkan oleh jangkitan HPV virus. Untuk kanak-kanak memang dia sebenarnya high risk lebih banyak terjadi. Dan seperti yang dicakap sebelum ni, yang high risk infection yang boleh menyebabkan cervical cancer adalah HPV 16 dan 18. HPV type lain, saya push balik slide yang tadi tu, HPV type lain yang menyebabkan ketuat is low risk lah. So kalau nak tengok di sini, so yang warts di tangan dan kaki kebanyakannya disebabkan oleh 27, 2A dan 57. Okay. The next soalan daripada Jasmine Avelani, mungkin Ms. Zoiman boleh address? Okay, thank you Dr. Nadia. So alarm 4 ini menunjukkan barangan berada di luar suhu 8 darjah Celsius tapi masih dalam lingkungan masa dan suhu yang dibenarkan. So jika terjumpa tag alert yang menunjukkan alarm 4, pihak HCP boleh terima produk tersebut, tapi maklumkan juga kepada pasukan kualiti Zulik. So if there's any further action, then mereka boleh advise you on that. Okay, thank you. Ada beberapa soalan lain yang ada yang come up di chat box. Saya minta Dr. Henny yang juga colleague saya di GSK boleh assist untuk jawab soalan 10. Dr. Henny. Hello, selamat pagi tuan-tuan puan-puan. Boleh dengar Dr. Henny? Go ahead. Ya, boleh tolong bacakan soalan? Boleh. Kalau teenage pregnancy sudah para 1, adakah keberkesanan HPV vaksin masih sama? Sorry? Can you Soalannya repeat? Soalannya adalah kalau teenage pregnancy meaning sudah para 1, adakah keberkesanan HPV vaksin masih sama? Meaning to say kalau patient itu sudah ada sudah beranak, whether the vaccine efficacy is still the same. Ideally, when the patient is vaccinated, she should be actually sexually naive. So the vaccine efficacy will be surely slightly lesser when the patient is already sexually active. Alright, thank you Dr. Henny. Okay, saya tengok yang ni sudah jawab. Okey, ada 2 soalan di sini untuk umur ya. So satu dia ada berkaitan dengan each other lah 2 soalan ni. Satu soalan adalah umur maksimum untuk menerima vaksin HPV dan soalan kedua adalah wanita dewasa sesuai tak untuk dapatkan vaksin. So yang ni saya boleh jawabkan dulu dan Dr. Henny boleh supplement lah, boleh assist lah kalau ada yang saya miss. So untuk Cervarix dia indicated untuk umur daripada 10 tahun ke 45 tahun.
Okay, dia so far the international recommendation adalah untuk wanita bawah 26 tahun untuk dapatkan HPV vaccination. Untuk wanita yang selepas umur yang 27 ke atas, dia boleh consult dengan doktor untuk tengok whether benefit versus risk whether the benefit is benefit for vaccination ada di situlah. Sebab like mentioned, the efficacy adalah paling berkesan, paling tinggi apabila HPV vaccination diberikan sebelum sexual exposure. So bila dah dewasa, kebiasaannya sudah expose sexually, sebab HPV vaccination tu dia takkan affect infection yang sudah sedia ada. Dia hanya prevent future progression. Okay, saya harap tu dapat menjawab. Okay. Let me see ya. Okay, Miss Zoiman, boleh tak tolong jawabkan soalan 12 dari Jasmine, masa yang dibenarkan untuk 4? Okay, so untuk alarm 4, masa yang dibenarkan untuk alarm 4 is 72 jam. So dalam masa 72 jam, then dia masih alarm 4. Tapi kalau lebih daripada 72 jam, then alarm lain akan dipaparkan pada tag alert. Okay, thank you. Okay, thank you ya. Ada beberapa soalan yang request untuk share slides dan share recording. Memang kami dah plan untuk distribute sebab memang kami faham tak semua boleh hadir pada masa ini. Jadi kami akan coordinate dengan pihak KKM untuk distribute recording dan slide after this ya. Terima kasih. So ada soalan satu, yang ni mungkin saya juga perlukan assist daripada Dr. Henny. Bolehkah memberikan tips untuk meyakinkan golongan profesional seperti guru yang anti vaksin ketika datang di klinik? So soalan ini memang tricky ya, memang challenging, dan kami memang acknowledge bahawa pihak KKM yang bersekemuka dengan patient, dengan guru, dengan mak bapak, memang kena dapat soalan, memang akan banyak dapat soalan macam ni dan akan dapat banyak cabaran. So satu yang boleh kita syorkan adalah macam kanser tu adalah penyakit yang sangat serius kan. Bila dapat tu dia punya treatment tu bukanlah mudah. Okay, ada kena go through surgery, kena go through radiotherapy ataupun chemotherapy. Ada cara untuk kita mencegah kanser ni daripada berlaku, dan efikasi keberkesanan vaksinasi HPV ni memang tinggi. Dianggarkan lepas dah ada dalam market for almost 15 years by now, dianggarkan keberkesanan tu lebih kurang more than 80%, up to 90% pun ada. So and the safety pula, macam saya tunjukkan tadi, adverse event yang paling common adalah reaction di site injection only. Comparekan risk untuk dapatkan adverse reaction dengan comparekan risk untuk dapatkan cancer, mana yang lagi sanggup. Itu boleh maybe boleh satu inilah, sebab Cervarix telah berada dalam market for such a long time. Ia juga telah sentiasa dipantau dia punya keberkesanan, dia punya adverse event. Pharmaceutical company bukanlah stop untuk pantau as soon as dia keluar ke market. Produk tu sentiasa dipantau
dan ada team yang memang dedicated untuk memastikan any safety issue adalah di flag dan di-investigate as soon as possible. Kita juga bekerjasama kuat dengan pihak regulatory dan pihak Ministry of Health. Cervarix juga telah digunakan di banyak negara di merata dunia dan keberkesanannya dan safety-nya di-confirm align di data semua confirm di negara-negara lain juga. Dr. Henny, maybe nak add a few things? Yeah, sure. Thank you, Nadia. I think it's very important that kita kena memahami kenapa golongan profesional seperti guru-guru itu, what is the root cause of their belief against the vaccine. So it is very important for us as HCPs to actually understand what is that cause against and what is the fear, to address these fears especially. So sometimes the fear may just be a very superficial fear in terms of the vaccine or the safety of the vaccine. So if we can get towards to understand what is these fears that these patients are facing towards the vaccine, we can address them with our data as well and to share with them. Another effective way to actually speak to these patients is actually to just understand what is their challenges as well and to agree with them as well. Kita tak boleh agresif sangat. No, it's not. Bila kita agresif, lagi diorang tak nak dengar cakap kita. So kita kena pujuk diorang dengan cara yang dengan cara saintifik yang untuk help them to understand why this vaccine is important. And saya rasa untuk HPV yang paling penting is dia boleh mencegahkan cancer. So this is something that has been studied, proven, and as Nadia mentioned as well, it has been established in many countries in the National Immunization Program as well. And there is so much of real-world evidence data that we have that shows the benefits of this HPV vaccine in reducing cervical cancer in women. So sharing this data with them will definitely help them to understand as well. Last but not least, I think having some personal connection, like I think like if you can relate a personal story. For example, if you know patients who have suffered from cervical cancer, like Nadia mentioned earlier, the pain that they go through, the treatment they go through, and now we have a vaccine that can help to prevent our children from getting infected with this kind of cancer. I think that should help us to address these patients who are hesitant or vaccine hesitant as well. Thanks, Nadia. Thank you, Dr. Henny. Okay, ada beberapa soalan untuk ada actually saya nampak macam ada satu atau dua soalan untuk vaccination terhadap boys so very interesting question. Kalau tuan-tuan dan puan-puan memang mengikuti program imunisasi ni, kebanyakan negara only implement untuk girls. Okay, HPV vaccination adalah implemented untuk girls only. Tak banyak negara yang implement untuk boys. Ini adalah disebabkan memang girls targeted high coverage dan disyorkan oleh pihak health agency, global health agency, syorkan untuk cover boys sekali kalau tidak mengambil resources away daripada immunize girls. Okay, so untuk low to middle income country macam Malaysia, disyorkan fokus high coverage untuk girls untuk dapatkan target mengurangkan kes-kes cancer cervix. So prioritize high coverage untuk girls dahulu untuk National Immunization Program dan in order to get high efficacy, sebab kita kena juga efficiently guna resources yang sedia ada, dan resources kita pun seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu adalah limited. Untuk
dalam untuk produk tu sendiri sebenarnya boleh kalau macam ikut product information, prescribing information, tak ada specify yang boleh diberikan untuk girls sahaja. Produk kita boleh diberikan kepada boys, tak specify untuk girls sahaja. Okay. Sorry, Henny? Ada... Okay. Saya tengah tengok ada lagi soalan. Ada soalan yang pasal itulah, saya pun baru tengah tengok soalan tu. Bolehkah wanita yang telah berkahwin mengambil suntikan HPV sekiranya wanita tersebut dalam kategori high risk? Kalau sudah berkahwin, maksudnya sudah ada most likely sudah exposed. Boleh ambil, cuma the benefit mungkin tidaklah seperti kalau ambil sebelum kahwin dan masa young. So boleh bincangkan dengan doktor untuk kes masing-masing. So sama juga dengan soalan sebelum tu, kalau already infected, bolehkah ambil vaccination? Again, kalau within the high risk period, antara umur yang teenager tu, digalakkan walaupun telah berkahwin. Tapi kalau dah post 27 tahun ke atas, itu depends on individual case masing-masing. Okay, so ada a few soalan pasal dosage. So untuk soalan dosage, sebenarnya kami kena be very careful dan kena mention kat sini bahawa untuk kita punya prescribing information, kita ada number of dose yang kita dah recommend. Tapi untuk program imunisasi, dosage untuk program imunisasi yang tuan-tuan dan puan-puan akan jalankan dan akan laksanakan, itu akan di-coverkan oleh pihak PTM. So soalan-soalan ini saya akan defer balik kepada pihak PTM dan pihak PTM akan address soalan ini kepada tuan-tuan dan puan-puan pada masa yang lain lah. Ada separate session. Dr. Henny, ada any correction ke tadi? Sorry, saya tak dapat nak nampak. Kalau ada correction, feel free. Sorry Nadia. Yang untuk soalan tentang vaksinasi HPV untuk lelaki Cervarix boleh diguna untuk perempuan sahaja. Tapi ada juga vaksin-vaksin HPV lain yang boleh digunakan dalam golongan lelaki dengan perempuan. Tetapi sebagai yang Nadia telah bincang tadi, it is very important kita kena manage kita punya resources sebab the priority for vaccination untuk HPV sekarang memang untuk menjaga to prevent cervical cancer. So that is the primary endpoint for vaccination with HPV vaccine. Of course, if you see the benefit to boys, it will be an additional benefit as well. So this all comes up to the herd protection as well. So you want to protect both the boys and the girls. But at the current moment, looking at our statistics in Malaysia as well, the rate of cervical cancer, it is very important for us to start with the protection of the girls. Thanks Dr. Henny, and minta maaf kalau ada confusion. So again, just to repeat dan clarify, Cervarix memang di-prescribe untuk pencegahan cancer cervix, which means untuk girls lah, dan untuk ke arah program imunisasi HPV adalah targetnya untuk kurangkan incidence cancer cervix. So sebab tu difokuskan kepada girls. Not just di Malaysia, but kalau tengok negara lain juga targetkan kepada girls. Thank you Dr. Henny. Okay, so okay, ada satu lagi soalan. Mungkin kita ambil soalan ni sebagai soalan last sebab dah 11.02.
ada tak side effect yang teruk yang pernah direkodkan selepas pemberian HPV? So far serious side effect yang betul-betul conclusively caused by HPV vaccination seperti yang as far as we know tak ada. Kadang-kadang ada side effect, ada macam mungkin dengar cerita yang ada serious event following up immunization. Tapi itu tak semestinya disebabkan oleh vaccination itu sendiri. Of course kita tak exclude the possibility. So kalau adverse event ini terjadi, memang kita akan ada investigation yang akan dijalankan, dan investigation tu akan conclude whether or not disebabkan oleh vaksin itu sendiri ataupun sebab lain. Jadi serious side effect so far I think kalau ada pun sangat rare. Like mungkin dalam single digit, macam 3 cases dalam berjuta-juta vaccination. Alright. Okay. So saya rasa itu sahaja. Sorry. Okay. So saya rasa itu saja. Terima kasih banyak-banyak kepada semua hadirin. Saya acknowledge yang schedule kadang-kadang tak sesuai. So saya really appreciate your time and your attention. Saya ingin juga mengucapkan penghargaan sekali lagi kepada tim di KKM yang telah bekerjasama dengan GSK untuk memberikan webinar ini, dan of course untuk semua pihak tuan-tuan dan puan-puan yang akan menjayakan program imunisasi HPV di Malaysia ini. So dengan itu saya tutup session ni. Terima kasih kepada tim GSK dan terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Assalamualaikum. Dia tadi komunikasi tak minta kita mungkin isu sekarang ni tak nak naik perempuan tak boleh perempuan kita tapi bagi yang orang pergi sekolah seorang-seorang tu tiba di MC ya atau buka sana kita boleh isu sebab dan tak tahu dia bagi tahu dia kita kan dia tak cakap dalam tapi boleh je kalau satu surat betul tak ada komunikasi buat satu surat sama ni bahagian kat janji dengan Kak Ina pada hari kerja dia tak cakap memang tak cakap tapi baru-baru ni rasa ni semalam tu memang senang